Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Waalaikumsalam. Sihat ke Puan hari ini? Alhamdulillah sihat. Okay, Puan, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu bual kita pada pagi ini. Okay. Untuk pengetahuan Puan, sesi temu duga ataupun temu bual yang saya buat sekarang ni adalah untuk melengkapkan tugasan saya untuk subjek profesionalism keguruan, iaitu subjek untuk SEM Semester 2 untuk guru-guru yang sedang melanjutkan pelajaran di IPG, guru Contract of Service. Jadi insya-Allah kita akan teruskan sesi temu bual kita pada hari ini, dan saya ingin maklum kepada Puan juga, mungkin ada beberapa persoalan yang akan saya ajukan kepada Puan. 5 persoalan yang akan saya ajukan, iaitu berkaitan dengan isu keguruan, berkaitan dengan etika, accountability, professionalism dan juga professional keguruan. Okey. Jadi adakah Puan sudah bersedia? InsyaAllah saya dah bersedia. Alhamdulillah. Okey Puan, tanpa membuang masa, saya akan teruskan kepada soalan pertama yang akan saya ajukan kepada Puan. Soalan ini tidaklah susah, tidaklah mudah. InsyaAllah Puan boleh menjawabnya. Okey, soalan pertama saya Puan, iaitu berkenaan dengan pandangan guru terhadap profesi keguruan. Okey, sebelum saya masuk dulu berkaitan dengan persoalan yang akan saya bagi kepada Puan, boleh tak Puan ceritakan dulu sedikit berkaitan dengan latar belakang Puan, macam mana boleh sampai ke hari ini menjadi bergelar seorang guru yang sangat hebat. Okey, silakan Puan. Okey, insyaAllah. Kalau nak katakan saya hebat tu tak ada, saya buat mampu. Saya sama seperti cikgu-cikgu yang lain. Cumanya penglibatan saya dalam profesi keguruan ni dah bermula sejak tahun 1989 ni. Itu hari tahun pertama saya jadi seorang guru yang sepak bola bermaktab lah. Dan saya bertugas di sekolah menengah selama 13 tahun. Sebab saya mengambil jurusan sekolah menengah. Kemudian selepas masa tu dekat Sabah. 13 tahun di Sabah. Macam-macam sekolah itulah yang saya ni saya berkhidmat. Kemudian saya berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 2002 sehingga sekarang lah. Pada tahun 2002 tu saya masih lagi di sekolah menengah. Pada tahun 2003 saya berpeluang untuk turun ke sekolah rendah. Sebab masa tu pihak jabatan memerlukan semua guru sekolah menengah tu mempunyai ijazah. Sebab saya masa tu hanya sekadar ada sijil saja, sijil keguruan asas. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk nak kata berpindah lah, menukar profesi ke sekolah rendah pula sebagai seorang guru sehingga sekarang lah kan. Jadi saya berkhidmat sebagai guru biasa bermula dari 2003 tu di sekolah rendah hingga 2013 di sekolah kebangsaan Jalan Hang Tuah 1 Kuala Lumpur. Kemudian saya diberi peluang untuk naik pangkat, diberi jawatan sebagai guru pengembangan kurikulum pada 2013 hingga 2014, selama 2 tahun lah di sekolah SK Brigade 1. Kemudian saya memegang jawatan penangkaran HEM selepas itu hanya sekadar 6 bulan saja. Kemudian pada 2015, penghujung 2015 tu saya tukar naik pangkat lagi sebagai guru penangkaran 1 pentadbiran sehingga sekarang. Maksudnya dah lebih kurang 9 tahun, 10 tahun. Bermula 2015 hujung Disember tu. Okay, jadi kalau ikutkan tahun ni adalah tahun terakhir saya berkhidmat, insya-Allah. Saya akan bersara pada Jun, 24 Jun, dan kalau dikira saya dah berkhidmat selama lebih kurang 36 tahun dalam bidang pendidikan. Satu jangka masa yang agak lama, dan
pelbagai dugaan rintangan suka duka yang telah saya lalui baik di sekolah rendah maupun sekolah menengah, dan sebagai seorang guru biasa dan bergelar sebagai pentadbir. Itulah dia. Okey Puan, terima kasih. Sebelum tu Puan, boleh saya bertanya nama Puan sebenarnya? Saya lupa mula-mula dia nak tanya nama Puan, dan juga kalau boleh saya nak tahu juga subjek yang Puan mengajar, major dan minor. Yang masa ijazah lah. Ijazah itu. Nama sebenar nama saja. Sebenar, okey. Puan Asma binti Tahir. Dan saya mengajar option minor saya major. Major saya bahasa Melayu. Minor pendidikan jasmani. Jadi pakai ijazah lah. Kalau dekat maktab saya majornya bahasa Melayu juga. Minornya sejarah. Jadi kiranya sekarang ini Puan berkhidmat di sekolah yang terakhir lah, ya, iaitu di sekolah SK, Sekolah Kebangsaan Pengkalan Tentera. Sekolah terakhir saya sebelum sekolah terakhir sebelum saya bersara pendidikan. Okey, baik, terima kasih Puan. Kita akan teruskan masuk pada soalan yang pertama. Okey Puan, soalan pertama ini adalah berkenaan dengan pandangan guru terhadap profesi keguruan. Jadi Puan, mari kita mulakan dengan soalan pertama ni lah. Jadi pada pandangan Puan, apakah yang membezakan profesi keguruan dengan profesi lain? Dan bagaimana cikgu melihat ataupun Puan melihat peranan seorang guru dalam masyarakat? Puan boleh bagi pandangan dan juga utarakan pendapat Puan berkenaan dengan pandangan guru terhadap profesi keguruan ini. Silakan Puan. Okey, sebagai seorang guru yang lama berkhidmat, pada saya lah, bagi saya profesi keguruan ini adalah satu bidang yang sangat unik. Sangat unik kerana ia bukan sekadar bidang yang biasa lah, tetapi satu tanggungjawab yang sangat berat dan besar terhadap pembentukan generasi akan datang ke masa depan. Jadi sebagai guru bukan saja bertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu, tetapi untuk membentuk sahsia, nilai dan akhlak pelajar. Jadi sebagai seorang pendidik juga, saya melihat profesi ini sebagai satu bentuk amanah. Guru mempunyai peranan penting dalam membimbing dan memberi inspirasi kepada pelajar untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan mereka. Jadi kita bukan sahaja mengajar mata pelajaran, tapi juga membentuk disiplin, kemahiran sosial dan sikap positif dalam diri setiap pelajar itu. Selain itu, guru juga menjadi perantara antara pelajar, ibu bapa dan masyarakat dalam memastikan pendidikan berkualiti dapat diberikan. Sebab itu sebagai seorang guru perlu mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi, bersikap penyayang, serta sentiasa berusaha untuk meningkatkan diri agar dapat memberi impak yang baik kepada pelajar. Baik. Terima kasih atas pandangan Puan berkenaan dengan pandangan Puan terhadap profesi keguruan ini. Baik, jelas apa yang Puan terangkan, pandangan Puan pun bagus. Jadi kita akan teruskan kepada soalan yang kedua, iaitu berkenaan dengan cabaran accountability guru sebenarnya dalam tugasan harian. Jadi Puan, dalam Puan menjalankan tugasan Puan sebagai seorang guru pada ketika ini, pastinya ada cabaran dan juga rintangan Puan sendiri daripada segi accountability. Jadi saya ingin bertanya pandangan dan juga pendapat Puan, apakah cabaran utama yang Puan sendiri hadapi sekarang ini bergelar sebagai seorang guru dalam memastikan accountability mereka terjamin? Jadi Puan, silakan. Bagi saya memang itulah isu accountability merupakan satu cabaran besar dalam profesi perguruan. Antara cabaran utama yang sering saya hadap, yang sering kita nampak, yang sering kita lihat adalah beban tugas guru yang semakin meningkat sekarang ini berbanding dengan guru pada zaman saya sekolah dulu lah kan. Kalau dulu memang cikgu tugasnya mengajar saja, tak terbeban dengan kerja-kerja kekeranian. Tapi sekarang ni tugas hakiki mengajar tu tetap ada, tapi
seimbang dengan tugas perannya. Jadi itu satu macam bebanan. Sebab tu dah ramai yang mengambil keputusan untuk besar awal gara-gara macam ni lah. Jadi saya mengajar, guru juga perlu menguruskan kerja pentadbiran yang macam saya cakap tadi, kerja perkeranian, menjadikan laporan. Sekarang ni boleh dikatakan setiap apa benda yang kita buat mesti ada laporan, bukti, evidence untuk kita melaksanakan program itu. Selain itu kita terpaksa mengajar mesyuarat, tak kira lah masa pagi ke petang kan, dan melaksanakan pelbagai tugas tambahan di luar bidang. Ini terutama yang sukan lah. Kadang-kadang kena melatih murid kan untuk menjadi wakil sekolah. Cabaran lain ialah tekanan untuk memastikan prestasi akademik pelajar berada pada tahap yang baik dalam masa dia sebab mengajar. Dia kena pastikan murid akan mencapai KPI lah. Kalau terutama sekarang ni, kalau di peringkat sekolah menengah lah, SPM nya rendah, kita dah tak ada biasa. Peringkat SPM semua guru sekolah menengah ni sentiasa berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan prosesan subjek yang mereka ajar. Itu satu lagi tekanan juga lah untuk guru. Kadang-kadang faktor luar juga seperti kurang sokongan di pihak ibu bapa sendiri, serta persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif boleh mempengaruhi pencapaian pelajar. Dan ini membutuhkan kepada guru untuk memastikan semua pelajar mendapat pendidikan yang sebaik mungkin. Guru juga perlu mengekalkan disiplin dalam pelajar. Selain mengajar, dia juga kena memastikan murid-murid di sekolah menjadi seorang murid disiplin lah. Dalam dunia moden ni kita menghadapi berbagai cabaran baharu seperti penggunaan teknologi, media sosial dan perubahan tingkah laku generasi muda. Guru perlu bijak menyesuaikan pendekatan mereka supaya dapat membimbing pelajar dengan lebih berkesan. Pengaruh media sosial sekarang ini memang sangat-sangat kuat lah. Dalam tak kira lah murid sekolah rendah apalagi dalam sekolah menengah. Jadi untuk mengatasi cabaran ini, saya berpendapat bahawa sokongan di pihak pentadbiran sekolah dan Kementerian Pendidikan sendiri sangat penting. Penyediaan bahan berkala, pengurangan beban kerja bukan pengajaran, pertanian tadi lah, serta peningkatan kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang peranan guru itu sendiri dalam membantu meningkatkan accountability dan prestasi guru. Okey Puan, jawapan yang sangat panjang dan penuh dengan poin-poin yang perlu diutarakan sebagai soalan yang kedua tadi. Okey, baik Puan, kita akan teruskan kepada soalan yang ketiga, iaitu persoalan yang berkaitan dengan perkembangan seseorang guru. Jadi Puan, berdasarkan pengetahuan Puan dan juga berdasarkan pengetahuan Puan berkaitan dengan teori perkembangan profesionalism ni, bagaimana Puan melihat tahap perkembangan seseorang guru sepanjang kerjayanya? Mungkin Puan boleh kaitkan persoalan ini dengan pengalaman Puan sebagai seorang guru yang telah lama berkhidmat. Silakan Puan. Okey, saya percaya bahawa perkembangan seorang guru berlaku secara berperingkat mengikut pengalaman dan pendedahan yang diterima sepanjang kerjayanya. Jadi berdasarkan teori perkembangan profesionalisme, seseorang guru biasanya memiliki beberapa peringkat lah. Peringkat yang pertama, peringkat permulaan. Jadi pada peringkat ini, guru biasanya masih dalam proses menyesuaikan diri dalam tugas mereka sebagai seorang pendidik. Jadi mereka banyak bergantung kepada faktor yang dipelajari semasa di maktab keguruan dan mungkin menghadapi kesukaran dalam menguruskan pelajar serta menyampaikan pembelajaran dengan kesan. Ini kadang-kadang satu cabaran lah untuk cikgu kan, sebab yang nak jadi cikgu itu dia tak ada masa untuk contohnya memegang tugas sebagai guru sandaran kan. Jadi dia daripada belajar sekolah terus masuk maktab dan terus habis maktab terus ke sekolah semula, tapi sebagai seorang guru. Jadi nak kata suka tu tak, tapi memakan masalah untuk seorang guru untuk menyelesaikan diri dia dengan tugas sebagai guru untuk mengajar dan di samping berkomunikasi dengan guru-guru yang lain. Okay, peringkat seterusnya kompeten. Setelah beberapa tahun mengajar, guru akan mulai memperoleh kemahiran yang lebih mantap dalam pedagogi dan pengurusan kelas.
mereka lebih yakin dalam menyampaikan pelajaran dan dapat menyesuaikan pendekatan mengajar untuk keperluan pelajar. Untuk sekarang ni dah di zaman IT ni lah, dan jadi mereka pelbagai teknik pembelajaran yang mereka guru dah cuba buat berdasarkan minat murid-murid sendiri. Okay. Seterusnya peringkat mahir. Tahap ini guru bukan saja mempunyai pengalaman yang luas dalam mengajar, tapi mereka dah mampu membimbing guru-guru yang lain. Ini kepada guru senior yang dah 10 tahun mengajar, dan mereka boleh bimbing guru-guru yang baru keluar dari maktab. Ini daripada pengalaman yang sedia ada tu, mereka berkongsi ilmu untuk mengajar. Jadi mereka ni lebih fleksibel dalam menghadapi cabaran dan berusaha untuk memperbaharui teknik mengajar mereka dari masa ke semasa mengikut pada kesesuaian murid lah. Okay. Ini yang terakhir peringkat pakar. Ini dah memang pada tahap ini dah sudah layak menjadi seorang pemimpin dalam bidang pendidikan. Mereka bukan sahaja mahir dalam mengajar, tapi aktif dalam pembangunan kurikulum, penyelidikan pendidikan dan latihan lain. Ini lebih kepada tugas peranan mereka sebagai pensyarah. Di peringkat inilah pakar ni sebagai pensyarah ataupun guru cemerlang semua kan. Jadi mereka sudah layak untuk menjadi pemimpin lah, untuk memberi bimbingan kepada guru yang baru. Okay. Saya percaya bahawa untuk mencapai tahap tertinggi dalam profesi ini, sebagai seorang guru perlu sentiasa berusaha meningkatkan diri dengan cara menghadiri apa jua kursus, membaca bahan akademik dan memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Kita teknik chalk and talk tu kita dah ketepikan, kita lebih kepada kemahiran IT sekarang lah. Itulah. Kiranya puan, macam saya sekarang sebenarnya adalah di peringkat permulaan lah. Ya. Sebab macam puan kata tadi, kepada guru-guru baru. Jadi macam saya sekarang lah guru baru yang mana sekarang ini sedang melanjutkan pelajaran, pergi ke IPG untuk menimba ilmu. Ya. Macam mana untuk kita menjadi seorang guru yang hebat, yang betul-betul layak, yang betul-betul layak untuk bergelar sebagai pendidik. Sebab zaman saya belajar dulu tak sama dengan zaman sekarang, jauh beza banyak perubahan. Jadi mungkin kerajaan telah membuat satu inisiatif untuk mewujudkan khusus ini untuk diberikan kepada guru-guru baru. Betul. Sebab guru-guru keluar maktab tak pada masa sekarang masih tak mencukupi. Jadi kena, sebab itulah pihak kerajaan mengambil langkah lebih ini, melantik guru-guru COS ni, yang bukannya pakar, bukannya khusus dalam bidang pendidikan, untuk terjun dalam dunia pendidikan. Betul puan, saya sangat setuju. Okey puan, sikit lagi kita akan pergi pula pada soalan yang keempat, iaitu berkenaan dengan pengukuhan profesionalism guru. Jadi puan, sebenarnya bagaimana profesionalism dalam kalangan guru ni boleh dikukuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia? Puan boleh berikan pandangan puan dan juga pendapat puan berkenaan dengan pengukuhan profesional guru ni, yang mana jika profesional guru ini sangat mantap dan bermutu dan boleh meningkatkan kerajaan Malaysia punya pandangan dengan guru. Boleh puan silakan. Okey. Profesionalisme dalam kalangan guru boleh dikukuhkan melalui beberapa langkah. Ada 4 langkah. Pertama, melalui pemantapan etika dan kod amalan guru itu sendiri, di mana guru perlu memahami dan mengamalkan etika keguruan dengan bersikap adil pada murid, amanah dan bertanggungjawab dalam setiap tindakan mereka. Itu satu. Kemudian latihan dalam pembangunan profesional betul besar, sentiasa melibatkan diri dalam apa juga khusus. Guru juga harus diberi peluang untuk mengikuti sebarang kursus ataupun seminar dan latihan bagi memastikan atau meningkatkan ilmu dan kemahiran sedia ada mereka itu. Seterusnya, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi seperti pembelajaran talian dan bahan interaktif boleh membantu guru meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. Contoh macam di sekolah ni sendiri lah, sekolah kita dah
ada beberapa buah kelas, smart class atau penggunaan smartboard dalam kelas. Jadi melalui penggunaan smart class ni, cara pengajaran tu lebih mudah untuk murid faham. Jadi tak lagi melalui hanya bercakap dan menulis sahaja. Jadi kita tunjukkan kepada murid daripada smart TV tu beberapa contoh yang lebih menarik, yang menarik minat murid sendiri lah. Jadi ini mengurangkan tekanan guru dalam memberi penjelasan kepada murid tentang yang nak diajar. Kemudian kepimpinan dan kolaborasi. Guru berpengalaman yang guru senior ni boleh menjadi mentor kepada guru baharu. Jadi manakala kolaborasi dan guru dapat memperkaya strategi pengajaran dan meningkatkan kualiti pendidikan. Gabungan mentor dengan mentee akan dapat menghasilkan satu tahap pendidikan yang lebih berkualiti, dapat melahirkan murid yang lebih berketerampilan, kan, yang bermutulah, kan. Jadi kesemuanya akan membantu memastikan guru terus berkembang dan memberikan yang terbaik kepada murid-murid mereka, baik sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Itulah. Okay, baik Puan, terima kasih. Jadi Puan, saya berminat dengan kenyataan Puan yang poin yang ketiga tadi, iaitu berkenaan dengan penggunaan teknologi dalam pendidikan. Okay, macam di sekolah kita sekarang Puan, di SKPTD sekarang ni, saya lihat adanya kelas-kelas kelas smart room, kelas smart room, yang mana kelas smart room ni kalau kita lihat fasiliti di dalam kelas itu sangatlah orang kata selesa. Macam saya tengok sekarang adanya smart board, ada aircon, dan dia punya lantai pun kita bersesuaian dengan peredaran zaman sekarang ni lah. Jadi saya nak minta Puan ceritakan sedikit macam mana kelas smart room ini boleh diwujudkan di sekolah ini. Okey, kalau berdasarkan kebetulan wujudnya kelas ni, saya pun dah ada kat sini. Itu bermula sekarang saya 2020 tak silap, selepas PKP. Saya PKP. Masa tu di bawah pentadbiran besar mantan guru besar kita, Cik Rizal. Ni idea daripada pihak YGP sendiri, bukan YGP lah, NYDP masa tu. Jadi dia dapat idea buat, kan, balik idea kenapa sekolah tak cuba mewujudkan satu sistem pendidikan yang lebih menarik. Dengan pembelian smart TV apa, kan. Jadi pada peringkat awal kita hanya menggunakan smart board. Smart board ni penggunaannya secara bergilir. Jadi guru akan bawa murid ke dalam kelas tu. Jadi di situ interaksi murid bersama dengan smart board sendiri lah. Guru terangkan beberapa topik, kemudian dia akan tunjuk contoh ke apa, dia kata tajuk yang lebih jelas untuk supaya murid lebih faham dan lebih berminat, kata gitu. Dan selepas penubuhan smartboard, timbullah idea seterusnya tu dengan mewujudkan kelas smart TV. Bermula dengan tahun 1 dahulu pada ketika itu lah, 2020 lah, satu yang sempurna. Kemudian dalam kelas tu memang kemudahan yang ada dalam kelas sangat-sangat menarik lah. Dan persesuaian ada aircon, ada aircon, kemudian lantai yang cantik dengan meja yang sesuai dengan inilah, dia berdepan dengan tu, kan. So pada saya pada awal budak memang minat lah belajar dengan cara macam tu, dan guru pun cara penyampaian guru tu lebih mudah. Jadi bermula dari situ, setiap tahun tu ada saja, daripada tahun 1 naik ke tahun 2 dah, sehingga sekarang dah sampai ke tahun 6. Kita dah ada 15 ke berapa dah kelas yang ada smart TV. Jadi ini diharapkanlah akan datang mungkin akan ada pertambahan. Tapi smart TV kelas ni pun atas inisiatif dengan beberapa sendiri, bukan di pihak KPM atau. Jadi beberapa yang mainkan peranan untuk mewujudkan kelas ini atas permintaan mereka sendiri.
Okey, jadi kelas smart room ni, smart TV yang ada smart TV, ada aircon dan sebagainya ini kiranya merupakan satu kelas yang orang kata boleh mewujudkan pembelajaran bermakna di dalamnya. Sebab kita mengikuti pada dalam zaman, iaitu boleh menggunakan pedagogi terkini, menggunakan teknologi yang sedia ada, dan sekolah ini alhamdulillah telah wujudnya kelas-kelas yang ada keselesaan untuk murid itu sendiri belajar dan menarik minat murid itu sendiri belajar. Sebab menggunakan teknologi yang sekarang ini boleh dikatakan setiap murid ada peranti mereka masing-masing digunakan di rumah. Jadi bila adanya di sekolah, secara tidak langsung akan menarik minat mereka untuk belajar lebih fokus, lebih selesa, dan secara sekaligus akan melahirkan murid yang lebih efisien dan sangat bijak dalam melakukan berkualiti dalam pembelajaran. Okey puan, terima kasih. Okey, untuk soalan seterusnya, soalan kelima, iaitu berkenaan dengan cadangan puan yang puan boleh ceritakan untuk meningkatkan accountability dan juga professionalism di guru di Malaysia. Jadi puan boleh ceritakan berdasarkan pengalaman puan, kan, sebenarnya puan berkhidmat, apakah cadangan-cadangan puan yang puan nampak boleh puan utarakan untuk meningkatkan lagi guru tu punya profesional dia sebagai seorang guru di Malaysia. Silakan puan. Okey. Ini dah pandangan sendiri lah kan. Ada beberapa langkah lah yang boleh dilakukan oleh pihak tertentu lah untuk mewujudkan ataupun untuk meningkatkan lagi accountability dan profesionalisme guru di Malaysia. Antaranya, pertama, mengurangkan beban tugas guru yang berbentuk bukan pengajaran, lebih kepada pekeranian, kita lapor dan sebagainya. Jadi dengan mengurangkan beban ini, memberikan lebih banyak sokongan pentadbiran supaya guru lebih fokus kepada tugas utama mereka, mengajar mendidik. Kalau sebahagian tugas hakiki mereka itu dicampur aduk dengan pentadbiran, dengan pekeranian, mungkin boleh menjadi satu tekanan kepada guru. Boleh menjejaskan profesional sebagai seorang guru. Jadi minat tu dah semakin lama semakin hilang. Jadi kalau mereka fokus mengajar saja, tu mendidik saja, dan tak melibatkan hal-hal pekeranian, boleh menghasilkan murid yang lebih baik. Kemudian meningkatkan gaji dan insentif. Ini yang paling penting, ini yang kita oleh mana-mana guru lah, baik sekolah menengah maupun sekolah rendah. Memberikan ganjaran kepada guru yang berprestasi tinggi dan bertugas di kawasan pedalaman. Saya rasa sekarang ni kalau yang di pedalaman dah memang ada allowance tambahan, terutama di pedalaman Sabah, Sarawak dan di Semenanjung juga sendiri. Macam puan sendiri dulu pernah berkhidmat di Sabah? Pernah, tapi saya berkhidmat di kawasan bandar. Ini yang untuk yang kawasan pedalaman yang jauh daripada bandar, yang menempuh lautan ke pulau pun ada. Itu yang akan perlu diberikan ganjaran yang lebih lah untuk menarik minat cikgu-cikgu ni. Kemudian memberi ganjaran kepada yang guru-guru yang berprestasi tinggi yang setiap tahun ada peningkatan. Pihak KPM atau pihak jabatan perlu memberikan satu penghargaan dengan memberikan ganjaran kepada mereka lah. Mungkin di akhir tahun itu misalnya, yang dilakukan. Kemudian meningkatkan peluang latihan dan kenaikan pangkat. Ini juga menjadi keutamaan oleh mana-mana guru. Sebab dia tahu permulaan tu grade yang rendah, dia akan berpulau betul grade yang lebih tinggi. Jadi pihak KPM atau jabatan perlu menyediakan program pengembangan profesional yang lebih banyak dan sistem kenaikan yang lebih tulus, bukan lebih kepada aplikasi. Jadi itu maksudnya betul-betul layak, orang cikgu betul-betul layak untuk diberi kenaikan pangkat yang sepatutnya diberikan, bukan sekadar ada rasa mengenali cikgu itu sendiri je, atau atas persaudaraan, tali persaudaraan masyarakat, tapi lebih kepada kelayakan yang sepatutnya untuk dapat. Kemudian mewujudkan sistem pendidikan yang lebih adil
Ini menilai guru bukan sahaja berdasarkan prestasi akademik pelajar, tapi juga melalui pemerhatian kelas dan maklum-malas komunitas sekolah. Jadi ini mungkin daripada kalau dia sebagai kita ada perubut dalam kelas kan, jadi ada pendapat daripada ramai ibu bapa macam mana mereka, pandangan mereka atas guru tertentu ni. Ini mungkin bukan untuk kelas, sesuatu kelas lah. Mungkin ada mereka nampak guru ni baik, bagus, rajin dan selalu bekerjasama kepada ibu bapa. Jadi itu perlu dinilai dengan lebih adil lah. Yang terakhir, menggalakkan pendapatan guru dalam komuniti. Ini maksudnya guru boleh terlibat dengan aktiviti luar sekolah untuk meningkatkan hubungan dengan pelajar dan masyarakat. Luar sekolah itu maksudnya sukan ke kawasan masyarakat persekitaran lah. So kena bukan hanya guru bukan hanya pada kepentingan pelajar, tetapi dengan masyarakat sekeliling juga. Jadi langkah ini dapat dilaksanakan dengan apabila langkah-langkah yang saya 5 langkah tadi dapat dilaksanakan, saya yakin profesi perguruan di sekolah akan terus berkembang dan dihormati oleh semua golongan masyarakat. Jadi terima kasih Puan. Jadi Puan, soalan yang terakhir. Ada lagi? Last. Iaitu berkenaan dengan pandangan Puan sendiri tentang perguruan yang sekarang berada di Malaysia ini. Sama adakah guru yang sekarang ini mahir dan juga berkualiti untuk digunakan ataupun untuk bergelar sebagai seorang pendidik di sekolah. Pandangan Puan secara keseluruhan. Ya, kalau yang untuk sekarang ini kan, berdasarkan pengalaman saya daripada saya muda berhikmat sehingga sekarang memang banyak lah beza kan. Kalau saya nak kata yang guru sekarang ni tak berkualiti, tak juga lah. Dalam 10 orang kata mesti ada seorang dua yang menunjukkan prestasi yang baik, yang betul-betul layak untuk kita ketengahkan, untuk layak kita bagi penghargaan. Jadi saya rasa kalau guru baru ni, mereka kebanyakan lah yang saya jumpa, yang saya nampak, minat tu sebagai seorang pendidik kata orang 50-50. Yang 50 tu memang nak mengajar, 50 lebih kepada mengikut pada memikirkan gaji saja, memandang kepada gaji. Sebab dia orang kata menjadi guru lagi mahal lah kan. Jadi tapi minat dah separuh-separuh kan. Jadi tumpuan mereka untuk menjadi mengajar tu dah kurang. Minat tu dah bercampur lah kat situ. So jadi tak berapa nak fokus. Tapi bukan semua lah, kebanyakan yang sekarang nak cari yang betul-betul yang berjiwa pendidik tu agak sukar. Ada tapi sikit. Okey, baik Puan. Terima kasih saya ucapkan segala pandangan dan juga pendapat yang Puan utarakan dalam sesi temu pual kita pada pagi ini. Jadi insya-Allah saya harapkan moga-moga guru yang sekarang ini berkhidmat di Kementerian Pelajaran Malaysia mampu melahirkan murid-murid yang berkualiti. Mana murid berkualiti ini mampu untuk menyesuaikan diri mereka dengan zaman yang serba canggih ini. Mana perubahan yang kita lihat secara ketegara daripada dulu sehingga sekarang banyaknya perubahan-perubahan yang mana murid ini perlu bersedia. Dan gurulah sebagai pembimbing untuk memastikan murid ini bersedia. Jadi Puan, sekadar itu sahaja persoalan dan juga pertanyaan saya kepada Puan. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi Puan. Terima kasih saya ucapkan. Jadi last perkataan saya juga berharap dengan ada perkongsian tadi akan memberi manfaat kepada semua bakal-bakal guru yang ada sekarang ni, supaya mereka niat nak mendidik murid itu akan lebih maksudnya lebih meningkat lah. Kan? Jadi bukan hanya sekadar nak menunjukkan gaji semata-mata, tapi lebih kepada nak membimbing murid sendiri dalam dunia yang serba canggih sekarang. Pengaruh yang begitu
negatif yang begitu berleluasa lah orang cakap kan. Baik yang pengurusi sekolah rendah maupun sekolah menengah. Jadi kita kalau kita nak kurangkan pengaruh. Okay, Puan. Baik, terima kasih. Sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.